Hibi, bulan 7 I mau jual satu kereta RM50 saja. Betul ke? I tak percaya lah. Tak percaya leh. Yang mana satu? Ini ke? Atau ini? No. Okay, ini kalau kereta ni jual RM50 bukan tak boleh lah. Lai, I bawa you pergi tengok. Kau orang minat tak? Kalau I jual kasih you RM50, you minat tak? Minat lah. Okay, you kasih I tahu lah. Komen, apa kereta you minat punya? I mau jual RM50. Kau orang cuba komen dengan share kasih you punya kawan-kawan yang mana dia belum dapat kereta lagi punya. Okay, kita bulan 7 nak buat satu promo. Okay, nak jual RM50 saja untuk satu kereta. Okay, yang inilah. Bukan ni So ini kereta yang awang hari itu ambil dari customer trade-in punya. Kalau tak silap kita ambil costing dalam 2-3 ribu lah. Okay, apa kereta ni? Ini kereta Toyota Corolla SEG. Okay, ini yang betul-betul sangat tahan kau pakai punya. Okay, bersih, banyak keras. Condition, running condition. Gear, okay, gear auto punya. So ini kereta lah. Awang mau jual 50. Kau orang minat ke tak minat? Kasih komen dan follow Awang. Cak. Ah. You jual kasih I lah. I kasih 100. You 100. Nanti itu orang 200 300 lah. 500. 800. 8,5. Okay, dia dapat. 8,5 punya dapat. Ini bukan I cakap saja. Customer you orang sendiri cakap lah. Yang siapa tinggi, dia dapat loh. Dan area mana? Okay, area kita dari sinilah. Awang kedai baru Jabatan Damandaya Okay, ini Pasir Udang Highway. Turun pergi Skudai kan. Okay, ini jalan tepi minyak pump Shell. You nampak itu Shell 1, 2, ketiga. Ini signboard putih. Merah, biru punya yang Awang Lun kedai tempat baru punya lah. So, lain kali kita tiap-tiap bulan ada buat promo-promo yang siapa tinggi, dia dapat. Follow Awang dapatkan info dan knowledge kereta.